Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Hari ni saya sebenarnya tak tahu nak buat apa-apa, tapi sebabkan ada kentang, so jomlah kita buat bergedil yang mudah, senang dan sedap dimakan begitu saja. So jom, jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen dan tekan lonceng bagi tak ketinggalan saya punya video. So jom saya tunjuk korang macam mana buat dia punya kuah kicap yang padu, senang sangat. So mula-mula kita ambil kentang ni dalam sekilo macam tu. Sekilo tu banyak sangat lah, setengah kilo lah korang buat. Setengah kilo pun dah banyak dah guys. So korang potong kulit dia, bersihkan kulit dia dan kita potong bagi masak dia serata dan mudah untuk kita nak lenyekkan nanti. Okey. So kalau korang ada daging korban, bolehlah campur sekali nanti dengan ni. So daging korban korang bolehlah rebuskan dulu atau korang nak goreng. So rebuskan dia sampai empuk. Korang nak tahu macam mana empuk tu, korang ambil satu, korang lenyekkan. Kalau dia dah boleh pecah, dah boleh lenyekkan, korang angkat. Okey, jangan sampai hancur lebu. Sebab kalau hancur sangat-sangat nanti korang punya bergedil nanti lembik. Okey, so ni masa panas-panas ni kan, korang lenyekkan lah. Jangan time sejuk pula korang lenyekkan. Masa korang nak lenyekkan tu, korang letaklah perasa, garam, ikutlah selera korang. Okay? Anggaran yang saya buat ni adalah 2 cawan metrik bila dah dilenyekkan. So dah lenyekkan, kita masuklah daun bawang, daun sup kalau ada. Kalau korang nak letak carrot, korang potonglah kecil-kecil, korang masukkanlah dalam ni. So korang bolehlah masuk daging yang korang dah rebus atau goreng kat dalam ni. Okay, so ni saya rebus. Semua ni saya rebus sebab kita nak goreng. Kalau kita goreng terlampau banyaklah minyak nanti kat dalam kita punya kentang ni. So kita just rebus sahaja dulu dan dah siap semua ni, barulah kita goreng. Ni saya campurkan daging sedikit sebab anak saya tak suka sangat daging. Dia separuh suka daging, dia tak. So separuh daging, separuh kosong. Okey, so ni kita buat memang padu kentang. Kita tak perlu tambah tepung. Okey, untuk makan sendirilah. Okay, kalau korang meniaga, korang boleh tengok video sebelum ni pun saya ada post buat bergedil ni. Tu saya tambah tepung. Korang boleh tengok kat situ. Yang ni untuk makan dekat rumah. Memang padu 100% adalah kentang. So korang buatlah bulat-bulat macam ni. Okey, so saya bulat-bulatkan. So ni saya pecahkan 1 biji telur grade A. Untuk sukatan yang saya buat tu tadi tu 1 biji telur grade A dan 2 sudu tepung jagung. Memang total semua kena. 1 biji dah memadai untuk semua kita punya tahu bergedil kita tahu pula. So kita kacaukan dia sampai semuanya rata. Okey, tadi saya masukkan garam sedikit untuk rasa berlemak. Pastikan korang gaulkan serata. Okey, so ni dah rata kita punya telur tu, kita penyetkan macam ni. Okey, pastikan korang punya minyak dah panas lah. Nampak tak? So ni memang 100% kentang. Kalau ada daging, masuklah terus daging. Saya tak masuk banyak sangat daging, sikit je. So kita salutkan dengan telur dan masukkan dalam minyak.
Okey. So saya akan goreng semuanya. Ni korang tak boleh goreng terlampau lama sebab ni 100% adalah kentang. Kalau korang terlampau lama goreng, dia akan pecah dan meletup. Cukup permukaan dan telur tu semua rata masakannya dan berubah warna lah. Sekejap saya tolak. Okey. So ni korang bolehlah garingkan dia lagi. Cukup berubah brown-brown semuanya, baru korang angkat. Okey. Jangan terlampau lama. Nanti takut dia pecah. Sebab itulah korang punya pecah. Dan minyak tak boleh sedikit apabila korang goreng bergedil ni. Bergedil ni memang lembut sangat-sangat. Dan rasa dia, ya Allah, korang kena cubalah. Rasa macam mana bila kentang ni digoreng dengan telur. Gitulah. So proses yang pertama, kita tak perlu goreng. Kebanyakan orang dia goreng. Bagi saya benda tu dah makan minyak kat situ. So cuba korang rebus dan baru korang goreng macam ni. Lagi better lah. So ni saya akan gorengkan semua. Okey. Benda ni korang boleh buat time nak makan je. Tak perlulah buat banyak-banyak. Sebab kentang ni sensitif sikit. Tak boleh simpan lama. Takut dia basi. Macam tu lah. Kalau nak simpan pun kena peti ais yang beku. Nak masak dia pun paling lama pun seminggu je. Tak boleh simpan lama. Tapi benda ni senang je. Time korang nak makan, korang buat lah. Dia macam lauk juga. So ngam-ngam ni saya punya tinggal satu je. Memang ngam-ngam. Telur sebiji grade A untuk sukatan dalam 2 cawan metrik kentang yang dah dilenyek. Okey. Okey, so kita buat kuah dia. Kuah dia yang padu, yang dah lah padu, senang sangat-sangat. Silat-silat orang boleh buat berniaga. Tapi kuah ni dia boleh cicah dengan pisang juga. 2 biji, 2 ulas bawang putih. Dan kepedasan cili tu ikut korang. Yang kita blendkan semuanya. Masukkan gula pasir. Dalam ni saya masuk sedikit je, dalam 1/2 cawan macam tu. Gula pasir tu saya masuk dalam 4 sudu macam tu. Okey, dan kita masukkan, kita masak. Okey, kena masak. Kita nak bagi bawang putih tu naik bau dia lagi harum, lagi sedap. Okey. So saya masukkan kicap pekat. Kalau korang tak ada kicap pekat, korang boleh gunakan kicap manis. Masukkan. Gaulkan dia, masakkan sampai dia pekat. Okey. So ni saya buat sikit je kuah dia. Memang ngam-ngam cicah dia. Tak banyak. Okey, korang kena masukkan garam sedikit untuk rasa lemak-lemak. Dan saya tambah lagi lah kicap manis. Ni kena lebihkan gula. Okey, kalau korang tak lebihkan gula, dia tak akan pekat lah. Kita tak letak tepung. Sebab kalau korang letak tepung, korang punya kicap ni kalau ada lebih sikit, korang tak disimpan. So kicap ni boleh cicah lah dengan pisang goreng lah. Apa-apa jenis yang bergoreng boleh je cicah. Sebab memang sedap sangat-sangat. Orang Melaka buat macam tu je. Kalau korang nak lagi sedap, korang guna campur dengan gula Melaka. Lagi sedap. Okey, so ni hasilnya. Kita punya bergedil yang lembut sangat-sangat. 100 pula 100% kentang. Korang boleh cuba. Resepi yang mudah, simple. Kentang pun murah sangat-sangat. Korang boleh cuba dekat rumah. Okay guys, selamat mencuba. Kita jumpa next video. Assalamualaikum guys. Ni kicapnya. Mantap kan. Panas ni sebenarnya kicap ni. Cicak dah makan guys. Bismillah.
Ya Allah. Kalau ada baby, nenek-nenek pun boleh makan yang tak ada gigi tau. So guys, selamat jumpa. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye.